Hari ini Donald Trump keluarkan statement bahawa dia akan oppose any annexation plan of West Bank. Kenapa semenjak dua menjak ni kita dengar West Bank, dan apakah kepentingannya terhadap konflik yang berlaku di antara Israel dan Palestin? Sebelum kita bongkar lebih lanjut, mari sini kita tengok video Donald Trump ni. I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this directly? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether Cerita tentang annexation of West Bank ataupun pengambil alihan West Bank ini timbul lepas banyak negara dekat Eropah seperti UK, France, Kanada dan sebagainya mula iktiraf Palestin sebagai sebuah negara. Minister Farad dekat Israel seperti Ben Gvir dan tolak idea seperti ini. Pada mereka, tanah itu merupakan tanah Judea Samaria, a part of dorang punya homeland dan juga mempunyai history dan religious background to it. Okey, dengan pengambil alihan West Bank, ia akan melemahkan Palestinian Authority PA dan menamatkan Oslo Framework Accords. Ini yang diorang mahukan sebenarnya. Palestinian Authority ataupun PA merupakan satu semi-government yang kan selepas menandatangani Oslo Accords dan sekarang ni di bawah Mahmud Abbas dan juga Parti Fatah. Walaupun diorang ada limited power dan juga legitimacy. Ramai Palestinian melihat PA ni sebagai satu badan yang lemah, korup dan juga malah berkolaborasi dengan Israel. Jadi sekiranya Israel take over a large portion of West Bank, ia akan menjadikan PA ni irrelevant. Ia akan menjadikan Palestinian Authority ataupun PA kelihatan lemah di hadapan rakyat mereka sendiri dan juga di hadapan foreign governments. Sebab lepas tu Israel boleh je katakan, lihat dekat sini tak ada pun functioning governments. Sebab in order for recognitions of all these countries dan daripada West, mesti ada dua perkara yang kita perlu tahu. Nombor satu, mesti ada clear territory, dan nombor dua, mesti ada functioning government. Jadi dia akan menjadikan Hamas yang kontrol Gaza locked in endless conflict dengan Israel dan Palestinian Authority yang kontrol dekat Ramallah dan juga West Bank semakin lemah dan lemah dan lemah. Israel nationalist punya ideological motif ni adalah jelas. Diorang tak mau pun dua state solution. Diorang nak satu state saja in which Israel saja yang wujud. Dan cara diorang nak dapatkan itu adalah nombor satu, dengan diorang melemahkan ataupun weaken Palestinian Authority ataupun PA. Nombor dua, diorang nak preempt agar all this Palestine recognition di medan antarabangsa tidak mendapat momentum. Dan nombor tiga, agar Palestin sukar diwujudkan dengan tiada lagi teritori yang wujud untuk dijadikan sebuah negara.